Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama-sama dengan saya, wartawan Semekal TV dan Madihah binti Muhammad Nur Kafilah dalam rancangan Buka Minda, Buka Hati. Pernahkah kita terfikir bagaimana rupa dunia ini jika semua orang melepaskan tanggungjawab menjaga alam sekitar? Sampah dibiarkan merata, udara tercemar dan sungai bertukar hitam. Kita sering menganggap kebersihan itu hal yang kecil, tetapi dari hal kecil inilah bencana besar bermula. Setiap plastik yang dibuang sembarangan, setiap sisa yang tidak diuruskan, semuanya meninggalkan kesan. Namun, masih belum terlambat untuk berubah, dan perubahan itu bermula dengan kesedaran. Hari ini, kita akan saksikan sebuah karya pendek yang bertajuk Dunia Tanpa Peduli. Kisah yang mengajak kita merenung kembali apakah yang akan berlaku jika kita terus menutup mata. Ayo kita hayati bersama-sama. Waalaikumsalam. Semua duduk. Okey, buka buku teks muka surat 25. Hari ini, cikgu akan mengajar. Hari-hari cikgu kena tegur, tapi kelas makin kotor. Kita belajar dalam menongkokkan sampah ke? Tak ada mood lah cikgu belajar hari ni. Dia dah mula dah. Popek. Asal cikgu nasihat je buat muka. Tak comel ke macam tu? Macam lah cikgu. Ni kan ada. Biar je lah dia buat. Kamu ni memang tak peduli pasal kebersihan ke? Kalau cikgu ada kuasa, cikgu hantar kamu ke dunia penuh sampah akhirat. Mana Cikgu Anissa? Apa jadi dengan kelas ni? Cikgu lain? Okey kelas, buka buku, buat latihan semalam. Cikgu, sampailah. Cikgu busuk dah. Tak apalah, sampah tu. Yang penting awak boleh belajar. Kenapa jadi macam ni? Kenapa banyak sampah? Jomlah, kata nak pergi kantin. Kami kau tak rasa pelik ke? Apa yang peliknya? Aku rasa pelik lah. Kau jangan nak mengada lah. Apa yang peliknya? Kenapa kotor sangat? Kau kan suka kotor. Hah? Apa ni? Kau ni kenapa Amirah? Aku tengok pelik je. Kau tak rasa geli ke? Geli apa ya? Nunggu sih. Tak pernah aku kenyang. Kotor dan busuk macam ni, nak makan pun tak lalu. Simpan je lah.
Amira, orang datang sekolah nak belajar. Awak datang sekolah nak tidur? Cik Ganesha dah kembali. Syukur. Aku dah kembali ke dunia nyata. Yes. Okey, masa saya telah tamat. Assalamualaikum. Cikgu. Tunggu saya. Cikgu, saya minta maaf. Saya rasa dah sekarang sejanji saya akan berubah. Cikgu, maafkan saya. Sejanji saya tak akan buat lagi. Amira, kalau nak berubah, awak buktikan. Okay, cikgu, saya janji. Terima kasih, cikgu. Tak ada sampah lah. Dah bersih. Jomlah kita ke kelas. Tak selesa dah di masa ni. Dah baiklah pula. Baiklah gitu. Jom kawan-kawan kita bersihkan kelas sekarang. Dulu aku fikir kebersihan bukan tanggungjawab aku. Tapi sebenarnya sekolah ini milik kita semua. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kebersihan selalu daripada iman. Baguslah awak Amira sekarang. Dah berubah ya? Alhamdulillah, cikgu. Tengoklah dia kawan dengan siapa, cikgu. Yalah tu. Tak ada apa-apa lah. Dah, jom. Okay. Cikgu nasihat tu. Cikgu nasihat je buat muka. Cikgu nasihat je buat muka. Tak comel tak macam tu. Action. Okey kelas, buka buku, buat latihan semalam. Salah cikgu. Ini kan latihan. Dia je dah dia buat. Tepi. Harga. Jom kawan-kawan kita bersihkan kelas sekarang. Bagi anak-anak. Apa yang kita saksikan sebentar tadi bukanlah sekadar mimpi seorang pelajar, tapi mungkin cerminan masa depan kita. Jika kita terus lalai, dunia yang penuh sampah, udara yang kotor, masyarakat yang tidak dipeduli, semua itu bukanlah fantasi. Ia sedang berlaku perlahan tapi nyata. Ingatlah, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tetapi pinjaman untuk anak cucu. Ayuh kita jadi sebahagian daripada solusi, bukan pencemar. Saya Damia Madihah binti Muhammad Nur Kafilah mengucapkan terima kasih kerana menonton Buka Minda Buka Hati. Semoga mesejnya terus hidup dalam hati kita semua. Wassalam dan salam lestari.